Kau boleh buat efek macam ni, macam ni, macam ni dan macam-macam lagi dengan Insta360. Jom aku tunjukkan cara dia. Mula-mula buka apps Insta360, seeloknya kau dah download video yang kau nak edit tu dekat dalam handphone kau. Lepas tu tekan perkataan edit dekat bahagian bawah apps Insta360 ni. Cari perkataan short lap. Cari pilihan sky swap. Tekan je dekat sini. Yang ini adalah function sky swap. Lepas tu tekan je use this theme. Pilih mana-mana video yang kau nak edit tu. Lepas tu aku tekan next. Kalau kau tekan surround ni, video tu akan jadi berpusing macam ni. Tapi kalau kau tekan custom, kau boleh setting mana satu angle yang kau nak. Contohnya aku nak setting kat sini kan. Okay, aku zoom out sikit. Dekat bahagian bawah ni ada macam-macam pilihan. Ada macam-macam efek. Katakanlah aku nak tukar ke background awan kan. Aku tekan je perkataan cloud dekat bawah ni. Tunggu dalam masa beberapa saat untuk dia generate video yang baru. See? Video dah jadi. So kau boleh ubah langit ke, ataupun kau nak ubah jadikan efek lain pun boleh. Contohnya kalau aku tekan yang ini, aku tekan sunset punya efek ni. Tunggu dalam masa beberapa saat untuk dia generate. So kau boleh ubah angle dia ke. Lepas tu aku tekan je button dekat atas ni. Aku tekan export to phone. Kita tengok sampel video. Yang ni dia. Aku lupa nak bagi tahu aku gunakan stand motor Wolf. Stand ni jenis fleksibel, memang sesuai pacak dekat motor cup ataupun dekat motor skuter sport bike ataupun superbike. Okey, ini dia video hasil sky swap daripada Insta360.